Hari ni baru bangun tidur saat ni, keadaan nampak tengok berita tu jadi terbalik belaka. Okey, pemimpin Iran Ayatollah Khamenei kena bunuh dalam satu serangan. Okey, manakala Iran dia sahkan berita tu dan terus isytiharkan berkabung seluruh negara selama 40 hari. Sekali dengan dia juga anak perempuan dia, menantu jantan, cucu perempuan, menantu perempuan, 4 orang kerabat rapat habis korban juga. Okey, jelas kita nampak Pakatan Tentera Amerika Israel ni memang mensasarkan satu keluarga pemimpin Khamenei. Okey, untuk operasi penghapusan pemimpin tertinggi Iran ni memang menggegarkan satu dunia untuk berita hari ni. Ikut kata Israel, selain family Khamenei, Setiausaha Majlis Pertahanan Iran, Parlimen tertinggi, pegawai Revolusi Islam, Menteri Pertahanan dan ada lagi pegawai besar habis korban belaka. Okey, tengok ini baru je hari pertama perang dah jadi lagu ni. Lepas ni Pakatan Amerika mungkin akan keluarkan lagi senarai nama pemimpin yang terkorban juga. Jadi kita tengoklah lagu mana, dan mungkin ramai hok tanya lagu mana boleh dapat tepat sekali sasaran dia dan jadi benda serangan ni. Jawapannya ambo rasa ada beberapa sebab. Yang pertama, ia mesti ada pengkhianat dalam negara Iran sendiri yang bocorkan maklumat. Kalau tak ada orang dalam nak tolong, takkan keluarga Khamenei kena sasar awal-awal lagi. Kita tengok lagu mana tentera Amerika tu buat serangan kilat kat negara Venezuela dulu, pemimpin Venezuela. Dia siapa dia boleh tangkap pemimpin tu, pasti ada orang hok dalam hok jual maklumat. Okey, dalam negara Iran ni pula rasanya perisik lah yang menyusup masuk, dipercayai banyak. Sampai mungkin keliling pemimpin Khamenei pun ada orang dah lama kena tembus. Yang kedua, sistem pertahanan udara Iran ni habis kena tembus juga. Okey, jet pejuang F-35 Israel ni katakan boleh serang tu atas langit Tehran, lepas bom tepat sekali. Tak ada siapa yang boleh pintah ataupun tembak daripada jauh. Jadi hari pertama perang je, Israel dakwa dah pegang kuasa udara Tehran. Dia nak serang siapa, nak serang je. Macam masa dalam kawasan tak ada pertahanan langsung di ruang Iran. Akhirnya sekali, pemimpin yang paling tinggi kena bunuh, general-general besar mati ramah. Okey, tapi krisis yang paling besar Iran sekarang ni, nampak gaya bukan setakat musuh luar, tapi musuh dalaman dia. Sampai ke hari ni pun Iran tak boleh sah siapa yang hok jual maklumat tu. Okey, jadi ejen yang menyusup dalam negara tu pun belum pecah rahsia lagi. Makanya dia orang masih boleh hantar maklumat kepada hak musuh luar. Jadi dengan kemampuan serangan tepat Pakatan Amerika Israel ni, pemimpin Iran memanglah berisiko kena lagi teruk lagi. Dan kita nampaknya ramai pegawai atasan korban dan semangat rakyat pun boleh jatuh lagu tu. Okey, kita tengok pembangkang dalam Iran memang sedia kuat. Okey, kita tengok bila Khamenei mati, boleh jadi lagi ramai yang beralih sokong kepada pembangkang dalam Iran yang pro Amerika. Siap hantar maklumat mungkin dalam secara senyap. Okey, kalau Iran nak pusing balik keadaannya, nampaknya nak bagi rakyat dia naik semangat balik, dia kena buat sesuatu simbolik, sesuatu kejayaan yang simbolik. Contohnya, dia kena target tenggelamkan kapal perang Amerika yang nama dia USS Lincoln. Okey, mungkin dia kena sebiji, 2 biji bui tenggelam sekurang-kurangnya. Walaupun pemimpin dah gugur, semangat juang tu masih boleh naikkan balik. Okey, untuk penyokong yang konservatif pun jadi lagi keras hati nak melawan balik. Okey, dengan itu ini kiranya dah jadi perang hidup ataupun mati dan memang tak ada ruang nak undur lagi. Okey, kita tengok kalau jatuh seorang Khamenei mungkin tak paling ngeri sebab dia dah ada backup, siap-siap plan dah. Dia ada backup plan dah, siap dah ada lantikan pengganti dia. Tapi persoalan yang paling penting, bolehkah Iran bersatu hati, bersihkan musuh dalam dulu, lepas tu baru menghadap musuh luar ramai-ramai. Bagi negara Iran lah ni, ambo rasa ancaman pengkhianat dalam negara ni besar daripada ancaman musuh luar. Jadi apakah komen anda pula?